akhirnya setelah berjalan. Oh, hai guys. Assalamualaikum. Hari ni saya pindah di Minecraft. Okay guys. Jadi tak silap saya, inilah desa dia. Tapi saya tak tahu mana rumah saya. Oh. Penjaga kampung Bintara. Nama kampung ni Bintara ke? Entahlah. Oh. Tiba hitam. Oh, ada copper golem. Pos maju. Wow. Okay guys, sekarang ni guys. Ni pos maju ke pos laju ke? Tak ada masuk ruangan bekerja. Bodyguard. Penjaga kampung Bintara. Pakcik, boleh ke saya nak tanya? Mana saya punya rumah? Alamat dia adalah 1812, tak jumpa. Oh, alamat rumah awak kat sana tu. Oh, kat sana. Okey. Pakcik tu dah bagi tahu, jadi kita akan pusing ke sini. Banyak juga villager. Dah lah sejuk. Okey, tak silap saya pusing kat sini. Wah, ada anjing. Oh, astaghfirullahaladzim. Wah, cantiknya rumah saya. Macam mana nak naiknya? Wow. Inilah rumah saya. Saya beli tadi. Kita buka. Tak ada apa-apa sangat. Okey guys. Assalamualaikum. Wow. Ini ke sini. Wow. Apa? Dia lembu. Dia maca. Sataria. Ada kebun. Dah nak malam. Dah nak buka puasa dah ni. Hati-hati. No, banyaknya tanaman. Jadi guys, wah, dia punya view dia. Masya Allah. Copper ke? Pos maju. Hai. Oh, by the way, dalam beg saya ni adalah ikan. Korang tak dapat nampak, tapi tak ada. Oh, ada. Macam mana nak turun? Oh, ikut sini. Lari dia. Okey. Pos. Wow. Dia macam ni. Oh, dah nak maghrib dah ni guys. Okey. Jadi itulah rumah saya di Minecraft. Kotor juga. Banyak sangat besar ni. Kat Minecraft mana ada kenderaan berkereta api. Dah lah. Saya nak buka puasa. Baik, saya lari sebelum mak tu. Okey. Jom guys. Kita buka puasa ni. Okey guys. Oh, by the way, saya mod kreatif. Alhamdulillah, sedap. Okey, saya nak simpan barang lah. Lagipun logo ni macam sesuai lah. Biru untuk Sakif, kuning untuk Perak, oren untuk Pagi. Okey, kita nak letak barang-barang kita dahulu ya guys. Banyak juga barang-barang kita ni. Okey. Jadi cantiknya tempat ni guys. Okey. Satria. Oh, dah malam. Saya tidur dulu. Apa ni? Kampung Bintara. Wow, banyak juga sejarah pasal Kampung Bintara. Okey.
Jadi guys, ini dia kampung Bintara. Uish, cahaya. Okay, jom kita tidur. Bye guys. Assalamualaikum.